Dia tengah tengok integrasi Google Calendar, dia tengah buka Google Calendar, dia tengah baca Google Calendar. Pernah tak miss satu calendar date sebab lupa nak key in kepada Google Calendar? Sekarang ni Gemini Advanced, Gemini Free pun boleh connect dengan Google Calendar dan boleh masukkan apa-apa item ke dalam kalender terus. Okey, untuk demo integrasi Google Gemini dengan Google Calendar ni, kita testing sikit. So, saya nak check apa ada pada kalender saya bulan Jun. So, kata list all events in June 2025 lah. So, saya tanya apa yang ada pada kalender saya pada Jun 2025 lah. So, kita melihat dia tengah tengok integrasi Google Calendar, dia tengah buka Google Calendar, dia tengah baca Google Calendar. Lepas tu kita boleh lihat apa yang dia baca lah. Okay, so dia nampak lah saya ada Power BI, ada team building, lepas tu ada item-item yang lain lah. So dari situ kita boleh terus masukkan. So misal kata kita nak tengok, nak check betul ke ni. So kita tengok team building. So kita tekan team building, terus dia keluar kat sini team building lah. Dia terus keluar team building kat sini. So maknanya apa-apa pun kita boleh lihat lah. So pada masa yang sama kita boleh masukkan perkara yang memang kosong lah. So contohnya 18 ni kita nampak kosong lagi ya. So kita balik pada Gemini. Lepas tu kita masukkan add event title testing 1 18 June 2025 3pm. Okay, so saya kata tolong masukkan satu event testing 1 18 Jun 2025 pukul 3pm. So saya tekan. So sekarang ni dia tengah thinking, lepas tu dia akan create event. Dia tengah create, dia tengah tulis event tu. So maknanya kita boleh ambil data daripada WhatsApp ke apa, lepas tu terus masukkan dalam Gemini, dia akan terus push ke Google Calendar lah. So kita tengok dia dah tulis dalam Google Calendar kita. So mari kita tekan. Okay, tadi kosong tau. Sekarang ni dah ada lah testing 1. Kita dah ada Google Calendar punya event testing 1 datang daripada Gemini. Maknanya kita langsung tak payah masuk Google Calendar, terus pakai Gemini saja. So harap boleh nampak lah tutorial mudah ni macam mana kita boleh integrasi Gemini dengan Google Calendar lah. So ni belum masuk Google Docs, belum masuk Google Sheet. So banyak lagi perkara yang kita boleh lihat. Kalau ada apa-apa soalan, tulis dalam komen. Dan juga di komen ada juga link learning group di mana dia akan saya akan share tips-tips sebegini untuk semua orang lah. Dan itu saja untuk tutorial mudah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.